Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ke channel saya. Hari ini hari Ahad 21 hari bulan Disember 2025 Masihi, bersamaan dengan 30 Jamadi Akhir 1447 Hijriah. Untuk video ni, untuk sekarang ni pukul 7 pukul 6 4 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ni. Kemarin selepas pada buat video daily report kemarin, saya terus pergi hantar hadiah kepada ni lah, hadiah untuk pelajar semalam tu, nama Sasabila tu. Alhamdulillah dia ada rumah, dia tak ada pergi keluar bercuti-cuti ke mana-mana. Tak ada family dia lah. Bila dia ada, saya dah clear, selesai. Lepas tu saya mari semula ke rumah Kak rumah. Lepas tu saya patah balik untuk minum petai di kedai Fikri. Ada tu masuk waktu maghrib, saya terus pergi ke kedai balik semula ke rumah Kak Nur saya untuk mayat pada maghrib. Lepas tu saya pun terus pergi ke Pasar Akar untuk beli barang-barang lagi lah, tambah lagi. Ada ramai lagi tak dapat lagi hadiah tu. Kita cuma belajar ke graduasi tu. Lepas tu pas selesai tu, kita balik masuk waktu isyak. Lepas tu saya semaya isyak di masjid pada Pasar Akar. Lepas tu terus, lepas tu dah siap semaya isyak tu, saya terus balik ke sini lah, singgah kedai Maksu kasut. Lepas tu dah pukul 10 tu balah Fikri balik, baru buka. Lepas tu baru dah saya pergi ke kedai Fikri untuk ini malam suci biasa. Lepas tu pada pukul berapa? Pukul 12 pukul 1 dekat 1 12.56 tu saya terus balik ke sini lah, balik ke rumah. Tidur dah pukul 2.10 pagi, bangun pada pukul 6.50 pagi, mandi terus mai subuh, mandi mai subuh, kemudian makan sarapan. Lepas tu sambung tidur balik, yang mengantuk banyak sambung tidur balik. Bangun pula pada pukul 1 berapa ya? Bangun pula pada pukul 1.30. Pukul 12.50 bangun balik 12.50. Lepas tu adik-adik main Facebook apa semua tu, adik molek tu. Pukul 3.30 baru dah semaya. Maya Zuhur. Lepas tu dah semaya Zuhur tu, adik itu main Facebook apa semua, apa pengantuk. Tahu jenis orang gitu. Sambil main Facebook tu, apa jenis orang gitu. Tertidur pula, terlena pula. Bangun pula pada pukul 5.50 saat ni baru bangun. Terus mandi. Terus bangun mandi semaya asar, kemudian terus buat video ni pada pukul 4 minit ni, terus buat video ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.